Okey guysku, nampak kosong kan dekat studio kita guysku, nampak kosong. Jadi kita beli pula lampu ni guysku. Korang nak tahu macam mana lampu ni? Macam mana bentuk dia? Saya beli dekat beg kuning guysku. Kejap saya buka deh. Sebab nampak kosong sangat. Lampu yang lain dah ada, cuma lampu atas table tu tak ada. Jap saya buka dulu Okey, tu dia guysku. Nampak berbentuk macam ni, nanti kita akan letak dekat sana. Jadi jom kita buka sama-sama guysku deh. Kita buka dalam ya bentuk gua. Okey, tu dia guysku. Ni lampu dia. Sekejap lagi kita akan pasang dekat studio kita guysku. Jom kita tengok. Dia bagi sekali dengan apa dipanggil? Wire dengan remote ni. Dekat sini. Kejap Okey guysku, siap dah kita pasang ni. Kita cucuk dekat charger. Lepas tu kita tekan remote, kita buka guysku deh. Ni remote ya. Kita buka. Nampak? Warna putih. Kita boleh tukar warna. Warna kuning, warna cerah. Lepas tu boleh zoom lagi. Jadi kawasan tempat kita buat kerja ni guysku akan cerah guysku. Apa lagi ada webcam depan tu, boleh suluh. Boleh clear lah. Jadi pada korang yang nak dapatkan lampu support macam ni, pergi dekat beg kuning guysku. Harga sekarang ni tengah murah-murah guysku ni kotak dia deh. Nampak? Sekarang ni cerah dah dekat kawasan saya.